Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lepas kita baca, kita kena penggal. Okey. Okey, sekarang ni ini ayat surah Al-Baqarah, pelajaran 5 ayat 17 ya. Okey, mula-mula nak penggal apa? Ajar saya aja. Masalu. Ka. Masali. Allazi. Istaqada. Naron. Haula. Hu. Zahaba. Allah. Bi. Nuri. Wa taroka fi zulumatin la yubsirun. Lepas tu kita kena cari kaedah dulu ke nak terjemah dulu? Terjemah ya. Qala musannif, ikut saya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fidarain. Semoga Allah merahmati pengarang kita ya. Allah yarham Ustaz Baharudin. Dengan ilmunya untuk manfaat kita di dua negeri, dunia dan akhirat. Okey, lepas tu kita terjemah. Ni panjang sikit, banyak telah-telah ni. Okey, buka buku tebal. Buku tebal, terus tulis buku tebal. Saya baca dulu ya. Masaluhum kamasalil lazi istaqada nara falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Perumpamaan, masalu ni perumpamaan bagi mereka. Tulis dulu. Tak lagi bawa ikut saya. Perumpamaan bagi mereka. Ka ni seperti perumpamaan orang yang perumpamaan bagi mereka seperti perumpamaan bagi orang yang istaqada, telah hendak menyalakan oleh ia. Orang lain tak boleh. Tulislah. Telah hendak menyalakan oleh ia akan api, maka tatkala telah menerangkan oleh ia, menerangi, boleh tak? Telah menerangi oleh ia akan apa yang di sekeliling baginya. Okey. Dapat. Tak kita ulang balik. Zahaba ni telah melenyapkan. Tulis aja oleh Allah. Telah melenyapkan oleh ia sebenarnya. Tapi kita dah tahu sikit-sikit ni. Telah melenyapkan terus oleh Allah. Okey. Dah. Akan cahaya bagi mereka. Akan cahaya bagi mereka. Wah ni, dan telah membiarkan oleh ia akan mereka di dalam kegelapan. Lah, tidak mereka melihat. Okey, ulang balik. Perumpamaan bagi mereka seperti perumpamaan bagi orang yang telah hendak menyalakan oleh ia akan api. Maka tatkala telah menerangi oleh ia akan apa yang di sekeliling baginya.
telah melenyapkan oleh Allah akan cahaya bagi mereka dan telah membiarkan oleh Ia akan mereka di dalam kegelapan-kegelapan, tidak mereka melihat. Dapat? Nak ulang lagi? Lagi ya? Perumpamaan bagi mereka seperti perumpamaan bagi orang yang telah hendak menyalakan oleh Ia akan api, maka tatkala telah menerangi oleh Ia akan apa yang di sekeliling baginya telah melenyapkan oleh Allah akan cahaya bagi mereka dan telah membiarkan oleh Ia akan mereka di dalam kegelapan-kegelapan, tidak mereka melihat. Dapat? Mula menyalakan, lepas tu menerangi, lepas tu melenyapkan, lepas tu Allah biar. 4 benda. Mula menyalakan, bila dah nyala terang, bila terang Allah lenyapkan, bila lenyap Allah biar pula. 4 benda tu. Nyala dulu, lepas tu terang, lepas tu lenyap, lepas tu biar. 4 perkara. Lepas tu kita cari kaedah ya. Kaedah apa dalam ni? Ni kaedah barulah. Ini ada kaedah baru, mana kata tadi? Kaedah 17 yang ni. Okey, apa lagi kaedah selain pada kaedah 17? Lagi atas dulu. Istaqadah ni memang kaedah 10. Cuma dia ada tambahan huruf kan? Ambil je kata ni memang kaedah 10. Ni kena belajar surah baru tahu ada benda-benda tambahan huruf. Tapi dia memang kaedah 10. Lagi? Ni ada ta ta'nih as-sakinah. Ta perempuan. Ni kaedah minggu lepas kan? Kaedah 16. Lagi? Ni kaedah 10. Lagi? Okey, kaedah sama juga kan dengan sahabat 3 huruf kan? Lagi? Dah. Lagi? Ni kaedah waw nun berbaris patah di akhir kalimah. Okey. Okey, lepas tu kita cari yang hukum-hukum yang kita belajar 3 tu lah. Fa'il, maf'ulun bih, fa'il, maf'ulun bih, satu lagi mudhaf-mudhafun ilaih. Okey, ada apa maksud yang depan ni? Masaluhum. Ada apa? Tambahan tu. Perumpamaan bagi. Dia adalah mudhaf-mudhafun ilaih lah tu. Ada bagi. Sebenarnya ni masalun. Bila dicampur dengan domain home, kan? Dia tinggal satu harakat lah. Tidak dia tanwin kan? Ni adalah mudhaf-mudhaf. Ada bagi kan yang ni kan? Ada bagi. Okey. Kaf ni huruf apa? Haji Azabuddin. Kaf huruf apa? Haji Azabuddin. Kaf huruf apa ni? Haf lah. Huruf ja kan? Apa huruf ja? Tak payah tanya. Sekejap lagi tanya. Okey, lepas tu masalil lazi. Dah hafal dah kan 10 kan? Masalil lazi. Perumpamaan ada perkataan bagi. Okey, dia bersambung dengan ini. Kan? Perumpamaan bagi orang yang. Jadi dia ada
Dia sebenarnya masalin. Dia hilang satu sebab dia sambung dengan, ini isim apa ni? Allazi. Isim mausul. Allazina pun isim mausul. Allazi pun isim mausul. Cuma allazi ni orang yang. Kalau allazina, orang-orang yang. Ni allazi adalah isim mausul. Kan? Ni isim campur isim jadi mudhaf ilah kan? Ni isim campur isim kan? Ni pun isim. Ni pun isim. Okey, ni fi'il haf. Fi'il haf isim istaqada. Istaqada fi'il ke isim ke haf? Fi'il. Dah kaedah memang fi'il ni. Okey. Telah hendak menyalakan oleh ia. Saya sebut tadi ada akan kan? Sebab apa ada akan? Sebab dia adalah maf'ulun bi. Apabila terdapat isim datang selepas fi'il, walaupun dia tanwin, dia tetap bari fathah. Kan? Ini isim apa ni? Ada tanwin. Isim nakirah. Kita jangan sebut apabila terdapat isim nakirah tak. Apabila terdapat isim, walaupun dia fathah tain, tapi dia tak fathah. Apabila terdapat isim bari fathah datang selepas fi'il, dia adalah maf'ulun bi. Dia ada terjemahan akan. Okey. Fa maka lama aghaat fi'il ke haf ke apa? Fi'il sebab dia kaedah 16. Ma akan apa yang? Ada akan. Akan tu dalam apa? Fa'il ke, maf'ulun bih ke, mudhaf ilaih. Akan. Maf'ulun bih. So dia, saya tulis MB lah. Ada akan kan? Yang akan-akan ni boleh tulis dalam yang pelajaran 5 tu. Buku purple yang pelajaran 5 tulis akan-akan. Yang terjemahan jangan tulis. Terjemahan tulis dalam buku besar. Ma haulahu, di sekeliling baginya. Yang ni hu ni apa ni? Ada bagi kan? Ada bagi. Baginya, hu ni maksudnya nya lah. Bagi tu dia adalah mudhaf ilaih juga. Ni domain ke apa ni? Ni. Domain. Domain termasuk dalam isim haf fi'il. Okey, isim. Saya nak bagi nampak isim. Haula ni asal haulan jadi isim juga. Ni isim. So isim campur isim jadi mudhaf pun ilaih. Domain saja mesti isim. Okey, zahaba. Fi'il, isim, haf. Fi'il. Dia kaedah 10, confirm fi'il. Allahu isim. Isim, fi'il, haf. Okey, ini fi'il kan? Fi'il campur ni apa? Isim. Okey, lepas tu baris domah pula tu. Jadi fa'il. Tu yang ada terjemahan oleh. Kan? Apabila terdapat isim baris domah datang selepas fi'il, dia adalah fa'il. Cuma tadi kita terjemah terus saja. Patutnya telah melenyapkan oleh ia, betul kan? Kalimah 3 huruf kan? Telah melenyapkan oleh ia. Oleh Allah. Dia dah kita oleh terus oleh Allah saja. Oleh ni adalah fa'il. Allah ni pelaku. Allah, kita tak nak ni lah, kita dalam belajar lah. Allah yang melenyapkan cahaya tu. Kan? Allah ni pelaku. Dia yang melenyapkan cahaya kepada orang munafik. Dia padam. Okey. B huruf apa? Huruf jar. Tapi dalam ni tak ada maksud kan? Sebab dia berkait dengan sini. Itu saya tak nak cerita sebab itu masuk nahu pula. Cuma ambil akan kan? B tak ada terjemah kan? Ini biar dulu. Akan cahaya bagi mereka. Ini bukan
dia muzaffu ilah jugalah, ada bagi kan. Tapi nak terang banyak ni sebab kami belajar Nahu tu dia ada i'rab dia lain sikit. Saya tak nak cerita lah, cuma ambil je. Akan cahaya bagi him, mereka. Dia ada bagi kan. Kalau tak nak cerita ni pening pula. Yang ni B ni tak ada masuk tau. B tambahan. Sebagai tambahan, B tambahan. Quran ni jangan ragu-ragu, tapi bila kita belajar hukum-hukum, dia ada satu hukum lain. Kita tahu dia adalah huruf jar. Tapi dalam segi Nahu, dia ada pula, B tu ada maksud lain. B kan saya kata banyak, B 14 maksud. Kan? Dengan lah, kepada lah, apalah. Sebab lah, kan? Okey, wa. Huruf lah kan? Taraka. Fi'il. Haf. Isim. Fi'il. Sebab dia kaedah. Telah kan? Hum. Domir. Okey. Apabila domir datang selepas fi'il. Fi'il. Campur. Isim. Isim tu domir lah. Okey. Dia dalam kategori apa? Maf'ulun bi. Kita baru belajar 2 maf'ulun bi ya. Satu, mana kata tadi? Ni. Apabila isim baris fathah datang selepas fi'il. 1 maf'ulun bi. Yang kedua, apabila terdapat domir datang selepas fi'il. Baru 2. Ada 4 semua ya. Tapi saya tak nak cerita. 4 tu dah cerita dah kan? 4 tu, tapi tak sampai ayat lagi. Sampai ayat baru kita faham lagi. Macam mana? Dia yang selalu basic kita tahu apabila terdapat isim baris fathah datang selepas fi'il. Ini yang kedua, apabila terdapat domir datang selepas fi'il. Dah 2 dah kan? 2 dah kita tahu. Fi huruf apa? Fi huruf apa? Ja. Ni zulumatin kaedah 17. La. Huruf lah. Ni huruf tidak huruf nafi lah. Yu bersirun, fi'il, isim, haf. Fi'il sebab dia kaedah 5. Mereka melihat kan? Okey, faham lagi ni? Kaitan tu. Ulang balik nah. Ulang. Kod mana pun mesti dapat. Okey. Yu bersiru ni dia okey, kita kata kaedah 5 kan? Apabila waw nun baris fathah di akhir kalimah, dia adalah kaedah 5. Mereka. Ni. Kita belajar yu'minu kan? Sama tak bentuk dia? Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah di akhir kalimah, mereka. Betul tak? Ni memang kaedah 5. Yu'minuna, lagi apa? Yusiruna, yusmi'una. Apa lagi? Yukhinuna. Macam-macam kan? Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah di akhir kalimah, mereka. Yang ni mereka melihat. Kaedah 5. Dia fi'il. Dia fi'il. Dia bukan isim. Dia fi'il. Apakah tanda-tanda isim? Isim itu isim makrifah kan? Okey, isim dimulai dengan alif lam, diakhiri dengan tanwin yang besar tu. Lepas tu dia pecah. Okey, berapa bentuk isim? 2. 1 nakirah, 1 makrifah. Nakirah ada tanwin. Okey, makrifah yang kalau banyak kan? Makrifah ada 6. 1 ada alif lam. 2 isim alam. 3 dhamir. 4 isim mausul. 5 isim isyarah. 6 mudhaf. Tu. Okey, kita ulang balik.
Okey. Masalu ni dia adalah isim bergabung dengan home, domain. Sebab tu terjemahan. Kita kadang tengok terjemahan kita tahu dah. Perumpamaan bagi mereka. Bagi tu mudhaf ilaih lah. Dia bila dia cantum, sepatutnya dia masalun. Tapi bila dia bergabung dengan dhamir, satu tanwin hilang. Maksud mudhaf ilaih apabila terdapat isim apa maksud mudhaf ilaih? Tasrif dia. Saya dah lupa. Apabila terdapat isim makrifah datang selepas isim nakirah tanpa tanwin. Apabila terdapat isim makrifah, isim makrifah home kan? Dhamir kan? Apabila terdapat isim makrifah datang selepas isim nakirah tanpa tanwin, dia adalah mudhafun ilaih. Ni ada dhamir ni. Dan kita tengok terjemahan ni je. Kalau ada bagi ke apa ke, dia insya-Allah mudhafun ilaih. Perumpamaan dia macam dalam bahasa Malaysia kita sebut apa? Misal. Macam inilah masaluhum. Perumpamaan bagi mereka seperti. Masali sama juga ayatnya. Masalu ni masali. Perumpamaan sebab dia bersambung dengan al-lazi. Al-lazi adalah isim mausul. Jadi isim masali ni sebab dia baris bawah, dia adalah sebenarnya masalin. Kan? Masalin. Sebab dia bila kita tak boleh buh masalin kat bawah. Kalau buh masalin nak sambung dengan apa? Hamzah wasal kena ada apa? Ni tajwid pula. Nun apa? Nun kecil tu kan? Pasal dia tak ada tanwin, tidak masalinil. Tapi dia masalil lazi, nak menyenangkan membaca tu disebut mudhafun ilaih. Sebab tu perumpamaan bagi mereka seperti perumpamaan bagi orang yang. Masali ni isim, dia campur dengan isim mausul, isim itulah mudhafun ilaih. Ada bagi. Okey. Istaqada telah hendak menyalakan oleh ia akan api. Ni sebab ada baris fathah datang selepas fi'il. Memang dalam kita punya belajar buku kertas putih tu, apabila terdapat isim baris fathah datang selepas fi'il. Selalunya yang ni datang kadang-kadang selepas dia. Tapi ada juga jauh. Tapi kebanyakan dekat-dekat. Jadi kalau isim baris fathah datang selepas fi'il, dia adalah maf'ulun bi akan. Siapa yang kena nyala? Api. Jadi yang ni maf'ulun bi ni apa? Objek yang kena. Api yang kena nyala. Macam itulah. Telah hendak menyalakan oleh ia akan api. Api. Fa lama, lepas tu azaat. Ini kita belajar minggu lepas. Apa ta berbaris macam mana? Kaedah 16. Ta berbaris sukun di akhir kalimah kan? Dia punya terjemahan telah oleh ia kan? Ini memang confirm ada telah, dia adalah fi'il. Okey, lepas fi'il tengok pula ma ni isim apa? Apa yang? Isim mausul. Baris fathah. Apabila terdapat isim baris fathah datang selepas fi'il, dia adalah maf'ulun bih. Akan. Telah menerangi oleh ia akan apa yang. Ma ni adalah isim. Dia isim mausul. Apabila terdapat isim baris fathah datang selepas fi'il, dia adalah maf'ulun bih. Haulahu di sekeliling. Haulahu ni haula di sekeliling. Hu ni baginya. Itu ada bagi. Haula ni sebenarnya haulan hu. Tapi bila dia jadi mudhafun ilaih, tanwin satu hilang. Jadi haulahu. Hu ni adalah dhamir. Dhamir adalah isim. Isim campur isim jadi mudhafun ilaih.
Okey, ini nampak dah. Zahaba telah melenyapkan oleh Allah. Ni Allah adalah isim. Sebenarnya kita tak cakap Allah isim. Allah lafzul jalalah, tapi dalam ni lah. Sebab ada. Kenapa Allah ada kita kata isim? Ada alif lam. Lepas tu ada pula baris dhammah. Kan? Jadi kalau dia baris dhammah datang selepas fa'il, dia adalah fa'il. Kan? Kalau katalah ya Quran kita tak lubah kan. Kata Allah. Dia jadi apa? Maf'ulun bih lah. Ni memang baris dhammah. Nampak kan isim baris fathah datang selepas fa'il. Memang maf'ulun bih. Ada yuqadi'una Allah kan? Itulah. Ini adalah dhammah. Jadi dia adalah fa'il. Okey, fa'il kan dalam muka surat apa fa'il tu? Dalam kata putih. Fa'il. Muka surat 5 kan? Apabila terdapat isim baris dhammah datang selepas fa'il, dia adalah fa'il. Fa'il tu pelaku. Allah yang melenyapkan. Sebenarnya Allah telah melenyapkan, tapi dalam bahasa Arab dia telah dulu. Tu yang pening sikit tu. Kan, kalau ikut Allah telah melenyapkan cahaya bagi mereka. Tapi sebab kita belajar mengikut kaedah-kaedah, dia mesti ada telah. Nak membezakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari', itu je. Fi'il madhi kan, fi'il yang benda telah berlaku. Okey, B huruf jar kan? Okey, huruf jar dalam ni ayat ni B ni tak ada makna. Sebagai tambahan. Binurihim. Tapi dia ada maf'ulun bih. Kalau ikut maf'ulun bih apa tadi? Satu, kita belajar buat dua kan? Satu, apabila terdapat baris fathah, tak ada abang fathah. Kan? Betul? Tak nampak kan? Lepas tu satu lagi, apabila terdapat domir tak ada. Ni nuri bukan domir. Tetapi ada kaedah lain. Tu tak nak cerita panjang. Tak nak cerita, tak faham dia. Tak faham. Dia dalam ni tapi cerita sikit tapi nak bagi yang simple. Sebenarnya dia nampak je baris kasrah. Sebenarnya kedudukan dia baris fathah. Dia ada dalam kami punya referral tu, dia ada macam kita kena i'rab tau. Dia ni duduk di mana? Kedudukan dia baris mansub ke marfu' ke dia? Mansub ke marfu' ke majrur ke? Dia nampak je lafzan secara nampak dia memang baris kasrah binuri kan. Sebab apa binuri? Sebab dia ada B. Bila B lalu kasrah kan. Tapi sebenarnya kedudukan dia adalah baris fathah. Tu yang akad tu. Itu kena belajar nahwu pula. Seronok belajar sebenarnya. Tapi ambil dulu akan. Akan cahaya bagi mereka. Bila ada bagi tu dia ada tim. Dia ada muzah pun ilai. Berapa kali waradan kan? Taraka sama dengan zahaba. PN kan? Okey. Cuma dia ada dhamir. Apabila dhamir datang selepas fi'il, dia adalah maf'ulun bi. Dia kira baris belakang je. Dengan dhamir. Apabila terdapat dhamir datang selepas fi'il, dia adalah maf'ulun bi. Selalunya ni dhamir selalu dia melekat dengan perbuatan, dengan fi'il. Selalunya dalam Al-Quran. Tengok ni melekat kan? Ni. Allah ni tak melekat sebab dia isim. Ini dhamir. Lagi? Ni pun melekat. Ni tapi mudhaf ilaih. Kebanyakan je lah. Kebanyakan. Okey, fi huruf jar kan? Fi maksudnya ni di dalam. Zulumatin, sekejap lagi kita bela ni. La, tidak kan? Nak la apa? La nafi. Nafi ya? Bukan la nahi, la nafi, la tidak. Yubsirun, mereka melihat. Ini memang fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Mudhari'. Kalau di depan tu ada mereka, aku, kami. Itu adalah fi'il mudhari'. Kalau ada telah, confirm fi'il madhi.
Ingat lagi tak fi'il tu? Okey, kaedah satu fi'il apa? Kaedah satu fi'il apa? Cari fi'il mudhari', nak ulang balik. Kaedah satu, kaedah tiga. Kaedah satu apa? A'udzu. Aku kan? Aku berlindung. Jadi dia memang fi'il mudhari'. Okey, nak kena ulang balik ni. Lepas tu kaedah tiga. Nak berdua ada kami kan? Aku. Kami. Lagi? Kaedah tujuh apa? Tak boleh. Kaedah lima. Kaedah lima mereka. Okey. Lagi? Kaedah 9. 9 apa? Engkau. Tunziru kan? Lagi? Kaedah 11. Yaqulu. Jadi, ia atau dia kan? Okey. Ulang balik ni. Last sekali kaedah 19. Kamu. Okey. Kalau fi'il madhi? Kaedah 4. Apa dia? An'amta. Kaedah 4. Telah oleh engkau kan? Lepas tu kaedah 6. Telah oleh kami. Roza kena kan? Lagi? Kaedah 8. Kafaru. Mereka kan? Kaedah 10. Pertama, ia telah oleh ia kan? Ia muzakkar. Kaedah 16 minggu lepas. Ia tapi dia muannas. Fi'il. Kaedah 2 pun nampak macam isim kan? Tapi dia kaedah 2 tu dia jamak muzakkar salim. Tapi tak belajar dalam modul 1, dia belajar dalam nahwu. Tabung salin. Kod ni nak ingatkan lagi, sebenarnya ada dah. Inilah beza mudhari' dengan madhi. Kalau depan aku, kami, semua-semua tu adalah mudhari'. Sedang berlaku. Yang tu, madhi tu, yang telah berlaku, ada telah, semua ada telah. Kalau kita punya Allah, kita nak apa? Kita nak lafaz syahadah, sebut apa? Asyhadu kan? Itu kaedah asyhadu. Kaedah asyhadu. Kaedah 1 a'udzu, samalah. Macam tu lah. Kaedah 1 asyhadu. Okey dah. Okey, hari ni kita nak masuk kaedah 17. Zuluma Tin. Tapi dalam buku kita tulis zuluma aja kan? Kan? Okey, kaedah 17. Alif ta di akhir kalimah. Maksud dia beberapa ataupun gandaan. Kan? Okey, alif ta ni tak ada baris tau. Ni pun ada tin kan? Tapi dia tengok alif ta je, dia ambil juga. Okey, kita tengok muka surat. Muka surat 37. Buku purple. 37 buku purple. Buku purple. Muka surat 37. Kaedah 17. Cuba buka kertas putih muka surat 3.
Muka surat 3, buku, kertas putih yang ada tangan tu. Muka surat 3. Cari dekat jamak tu. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Bawah sekali. Dia ada muzakkar salim, muannas salim. Muka surat 3. 2 ya? Berdua? Muka surat 2. Okey. Jamak muannas salim. Kaedah 17 ni, alif ta ni dia adalah jamak muannas salim. Muannas masuk apa? Perempuan. Dia untuk perempuan dan dia adalah jenis orang yang ramai. Tu ada gandaan-gandaan tu. Okey, kita baca kaedah 17. Zulumat. Alif ta di akhir kalimah. Maksud dia beberapa ataupun gandaan. Beberapa sahaja benda. Dalam gandaan kebanyakannya untuk muannas, untuk perempuan. Okay, kita tengok contohnya dalam kotak kuning tu. Okey, hasanat. Masuk apa? Kebaikan, kebaikan. Ganda lah. Ganda. Kebaikan, kebaikan. Kalau beberapa kebaikan tak cantik. Kebaikan, kebaikan. Bila ada baik, ada sayyiat. Kejahatan ataupun keburukan. Dia gandaan. Samawat. Mana? Boleh? Kejahatan, keburukan, kadang kesalahan. Ada kadang dalam Quran pun ada tulis kesalahan. Keburukan, kejahatan, kesalahan lah. Dia ganda. Samawat. Langit-langit ataupun petala langit. Petala langit. Petala langit tu makna kata langit besar lah. Langit besar. Apa dah? Bukan langit dah. Langit-langit ataupun petala langit. Langit kan luas kan? Petala langit dan bumi. Jannat. Syurga. Dia mesti ganda. That mean syurga tu adalah muannas. Muslimat. Perempuan-perempuan muslim. Mukminat. Perempuan-perempuan beriman boleh, mukmin boleh. Solehat. Perempuan-perempuan yang soleh. Syakirat. Perempuan yang bersyukur. Sabirat. Yang bersabar. Pernah dengar ayat ni? Sabar. Musyrikat. Perempuan yang musyrik. Khasirat. Yang rugi. Zalimat. Perempuan yang zalim. Okay, kita baca dia punya ayat tu banyak. Qala Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal saimina wal saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Surah Al-Ahzab ayat 35. Memang banyak ni. Okay, wal muslimat dah tadi kan? Perempuan muslim, wal mukminat, semua dia bubuh kat perempuan. Perempuan yang beriman, wal qanitat. Taat. Perempuan yang taat. Sadiqat, yang benar. Sabirat, sabar. Khashiat, khusyuk. Mutasaddiqat, orang yang bersedekah. Wal hafizi, yang menjaga kemaluan kemaluan mereka. Dan perempuan yang memihak, okeylah. Wazakirinallaha kasiran, yang dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah yang banyak, dan perempuan yang mengingati Allah
telah menjanjikan oleh Allah bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Semua ni banyak sadiqat, sabirat, semua ni ada alif ta. Tapi alif dia sebut alif kecil kan, alif maksurah. Sama juga. Yang kecil tu alif maksurah ya. Dia memang alif. Dia memang alif. Okey. Yang ni tak ada banyak masalah kan sebab dia tengok kalimah alif ta je. Okey, kalau buku latihan tengok. Buku latihan muka surat 25. Zulumat, beberapa kegelapan boleh, kegelapan pun boleh. Kan? Hasanat, kebaikan. Sayyiat, yang tadilah. Muslimat, yang muslim kan? Perempuan-perempuan yang mukminat, perempuan yang beriman. Qanitat, orang yang taat. Taibat. Ini kita nak buat taubat tak boleh. Perempuan-perempuan yang bertaubat. Boleh lah. Dia perempuan. Saihat, yang berpuasa. Ni sayyibat ni. Janda. Janda selalunya takkan laki. Kan? Ada ke janda laki? Tak ada kan? Mutabarrijat, yang menampak-nampakkan perhiasan dalam ayat ni lah. Thayyibat, thayyib, perempuan yang baik. Dia macam perempuan-perempuan ni. Ni tak ada masalah, ingat. Apa dia? Saihat, yang puasa. Boleh. Dia untuk muannas, perempuan. Wanita boleh, perempuan boleh. Tapi dalam Quran dia tulis perempuan, dia tak tulis wanita. Kan? Ada tulis wanita? Jarang kan? Nampak perempuannya. Okey, kita boleh dapat semua? Okey, kita ulang balik terjemahan. Ya Allah, Tuhanku. Dengar lagi ke? Ingat satu, dengar lagi? Dengar lagi tak? Okey. Kita terjemah sekali lagi. Ayat 17 lah, surah Al-Baqarah. Perumpamaan bagi mereka. Ikut. Perumpamaan bagi mereka seperti perumpamaan bagi orang yang telah hendak menyalakan oleh ia akan api. Maka tatkala telah menerangi oleh ia akan apa yang di sekeliling baginya, telah melenyapkan oleh Allah akan cahaya bagi mereka, dan telah membiarkan oleh ia akan mereka di dalam kegelapan tidak mereka melihat. Okey, saya tak cakap. Menyalakan oleh ia
mereka melihat. Okey, kaedah 17. Kaedah 17. Zulumat. Kita tak disebut zulumatin ni. Jangan sebut zulumatin pula, zulumat je. Zulumat. Alif ta di akhir kalimah. Maksudnya beberapa ataupun gandaan. Okey, kaedah 17. Zulumat. Alif ta di akhir kalimah. Beberapa ataupun gandaan. Okey, kita ulang balik daripada kaedah 1. Buka duduk buku, buka buku. Kita orang muda kan? Okey, kaedah 1. Kaedah 1. Kaedah 1. A'udzu. Kaedah 1. A'udzu. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Kaedah 2. Al-alamina. Ya nun baris dhammah di akhir kalimah. Sekalian para orang-orangnya. Kaedah 3. Nahwu. Nun yang dalam kalimah, huruf akhir baris dhammah. Kami. Kaedah 4. An'amta. Ta baris fathah di akhir kalimah sebelumnya sukun. Telah oleh kau. Kaedah 5. Yu'minuna. Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah di akhir kalimah. Mereka. Kaedah 6. Razaqna. Nun alif di akhir kalimah sebelumnya sukun. Telah oleh kami. Kaedah 7. Al-Mu'minuna. Waw nun baris fathah di akhir kalimah. Bukan ya atau tak. Kemudian para orang-orang, ya, sama dengan kaedah 7. Kaedah 8. Waw alif di akhir kalimah telah oleh mereka. Kaedah 9. Tanziru. Tunziru. Ta di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Kaedah 10. Qadama. Kalimah 3 huruf di awal dan di akhir berbaris fathah. Telah oleh dia. Kaedah 11. Dahulu. Ya di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Ya. Kaedah 12. Tidak. Kaedah 13. Ya. Selepasnya tidak. Ya air. Kaedah 14. Fi'il nafis. Adalah mereka. Kaedah 15. Lam alif selepasnya tak diambil oleh janganlah kamu. Kaedah 16. Rabihat. Bila berbaris sukun di akhir kalimah telah oleh dia. Kaedah 17. Zulumat. Alif ta di akhir kalimah. Itu dia buku. Sikit boleh, insyaAllah. Sampai buat macam itu saja. Ulang je dulu, ulang. Tapi kena ulang kaedah satu. Dia dah ulang kaedah belakang-belakang. Dari kaedah satu. Itu asiknya. Kan? Boleh. Apa lagi nak tanya? Minggu depan ayat. Faham dah kan? Takkan nak ulang balik kot? Boleh kan? InsyaAllah. Kita masuk ayat 18. Tengok. Ayat 18. 18 tak ada
18 dan 19 sebab dia pendek. 18 dan 19 ada tak ada kaedah tapi ayat dia 2 kan. 18 dengan 19. Mula-mula buat dulu terjemahan dulu, tulis dulu. Tak betul nanti kita ubah kan. Tengok dia yang terjemahan di belakang dia muka surat 18 tu. Sebab bila kita ambil terjemahan sini, dia benda yang dah dibaca dia tak ulang balik terjemahan. Kan? Okey, kita minggu depan ayat ke-18 dan 19. Pelajaran 5. Oh, dia tak ada kaedah, tak apa. Kita ulang-ulang balik. Okey, ada apa nak tanya? Tanya. Lama dah ni boleh tanya ya. Mula-mula dulu ya, segan. Kaedah 2, al-alamina, dia adalah jamak muzakkar salim. Tadi ni jamak muannas salim untuk perempuan. Kaedah 2, jamak muzakkar salim untuk lelaki. Dengan al-muflihu ni kaedah. Waw nun. Muzakkar ke? Sebab dia waw, ada waw dengan ya kan? Tu belum biar nanti saya confirm. Tapi yang al-alami tu memang jamak muzakkar salim. Ya nun. Ni yang muzakkar ni memang tak belajar dalam modul 1 ya. Saya sebut je. Saya belajar bila kami masuk dalam Nahu. Dalam modul 1 tak pernah disebut pun. Sebut itu je lah. Dia secara sekali lalu macam saya sebut dulu. Jamak apa maksud jamak? Ramai. Tu ada sekalian orang-orang yang tu. Kan? Yang ni pun kan banyak gandaan. Tapi khas untuk perempuan. Muslimina. Dia jamak muzakkar salim. Kalau muslimuna sama juga, jamak muzakkar salim. Waw jamaah, waw banyak. Waw dengan ya. Tak ada tanya? Okey, sebelum itu kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.